bertemu lagi dalam Jangka Stadium. Kali ini untuk lagi sekali perlawanan di Parui. Perlawanan kali ini perlawanan Liga Super. Pertemuan di antara Negeri Sembilan FC menentang PDRM. Bukan lah, Betul lah, Polis Diraja Malaysia. PDRM FC lah. So hari ni aku macam biasalah, aku tak kesorangan. Hari ni aku dengan Aiman. Kenapa kali ni intro tak kat stadium? Sebab dekat stadium hari ni amat menduka citakan lah. Dengar cerita tadi pukul 4 petang tadi, tak silap, NSFC dah update, hanya 5,000 tiket telah terjual. Sangat menyayat hati lah. So kalau aku buat intro dekat stadium ke apa semua tak menarik sebab tak berapa ramai. So hari ni vlog ini memang bosan lah. Sumpah aku cakap bosan, sebab stadium dah tak penuh kan. Tapi tak tahulah, kalau anda kata tiba-tiba pukul 5 ni ada lagi 5k orang datang kan, cukup kan 10k beli tiket dekat stadium kan. Tak sebenarnya NSFC nak surprise kita yang kita tak tahu. NSFC dah surprise. Ya, dia update je 5, tiba-tiba 10. So untuk perlawanan malam ni, apa yang aku expect? Aku expect NSFC menang lah. NSFC kena menang lah. Sebab wajib menang lah. Sebab kalau korang tengok dekat media sosial PDRM pun macam tak berbayar lagi je kan. PDRM FC kan. Tak tahulah. Tapi tengok admin dia sedih hari-hari kan. So kalau dengan tim macam ni pun kau tak boleh menang, susah. Perlu menang untuk mengembalikan keyakinan penyokong. Betul. Tak ada NSFC selepas kecewa dibantai Selangor FC minggu lepas 4-0. Kekalahan pertama home kan? Kekalahan pertama home, tapi untuk rekod kekalahan pertama rekod tanpa kalah home Liga Super belum bocor lagi, belum habis lagi. Hari tu PLFA. Yes. Okay. So malam ni kita kena kekalkan rekod tu. Baik. So kita jumpa kat stadium lah. Jual kat stadium ni bang, apa yang ada? Jual air,
Ni harga soda, kira harga air berkarbonat RM4 bang, air mineral RM2 siap ais. Ni banyak dah habis lah. Tapi ini kita jual ada booth dengan ada yang macam tepi-tepi ni. Yang jalan-jalan tu semua makanan sahaja. Itu kita punya jam bang. Gol lah sebiji. Dek. Bahan testikel ke? Siapa untuk player bang? Player. Player kita memang terbaik. Apa yang habis? Siapa sikit. Lalang. Tahu tidak bukan? Picit sikit. Tak buat. Nak gol lagi.
Nanti repeat lawan Selangor kat Selangor nanti. Next game kita punya. Next game kita punya. Jangan lupa. Next game kita punya, guys. Bismillah menang. Kosong. Menang. Kosong dua. Menang. Ya, gagal lah. Sudah gagal lah. Capai sikit dik. Hari ini saya sangat gembira kerana ni sudah menang. Bang. Ini pula bang. Sikit bang. Benar atau tak benar bang? Luncur. Masuk yet kau. Menang! I love you, Asikade! Asikade! Malam ni terbaik. Bagi saya, man of the match. Esok terbaik.
Jadi first of all, congrats kemenangan malam ni. Sedikit ucapan untuk penyokong untuk kita lawan Selangor ni. First of all, alhamdulillah, terima kasih kepada pemain, jurulatih dan warga Negeri Sembilan. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda dan sentiasalah beri sokongan untuk pasukan. Sikit sebanyak sorakan anda boleh membagi semangat untuk pasukan, dan jangan lupa datang kepada MVJ untuk kita bertemu pasukan Selangor. Doakan untuk pasukan Negeri Sembilan terus bangkit ke depan, insyaAllah. Terima kasih. So Man, first of all congrats untuk kemenangan malam ni. Sedikit ucapan untuk penyokong yang hadir stadium ni. Okey, untuk ucapan saya, terima kasih kepada semua penyokong yang datang untuk game malam ni. Saya sangat terharu dan berterima kasih sangat kerana anda semua sentiasa menyokong kami. Walaupun kalah dan menang pun sentiasa menyokong kami. So, terima kasih sangat-sangat. So, alhamdulillah game ini kita menang, dan untuk game seterusnya saya seru semua seluruh penyokong Negeri Sembilan untuk datang support untuk game away nanti di Shah Alam. So, terima kasih. Assalamualaikum. Tamatlah sudah perlawanan malam ni, berkesudahan Negeri Sembilan menang 2-0. A lot of improvement yang Coach NJ buat untuk game kali ni berbanding dengan lawan Selangor itu. Gol kita dijaringkan oleh Jovan Matika sebiji. Satu lagi siapa? Jack? Eso. So kita boleh buat lebih baik lagi. Aku percaya lebih Coach NJ boleh buat lebih baik lagi. So terima kasih juga kepada penyokong-penyokong yang hadir malam ni. Jangan lupa datang. Next game home kita 22 bulan 11. 22 bulan 11. Lagi sebulan lagi. Lawan Terengganu, tapi petang. So aku harap walaupun petang kita dapat juga kekalkan penonton 6,000 lebih dapat hadir, beri sokongan. Sebelum tu kita akan lawan Selangor Rabu ni. Bagi penyokong-penyokong yang akan ke sana, hati-hati. Walau apapun keputusan, tetaplah menyokong and enjoy the game. Bagi korang di next episode. Assalamualaikum.